على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dan konsep orang munafik. Apakah itu orang munafik? Dari segi bahasa, munafik merujuk kepada orang yang menyembunyikan perkara atau maksud sebenar. Manakala, dari segi istilah pula, munafik ialah seorang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati tetapi pada masa yang sama, berpura-pura menunjukkan keimanannya. Orang munafik adalah seperti orang yang mempunyai dua wajah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maksudnya, dan di antara manusia yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada hari akhirat. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Surah Al-Baqarah ayat 8. Secara asasnya, munafik terbahagi pada dua golongan. Satu, munafik i'tiqadi dan satu lagi, munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah seseorang yang hakikatnya kafir namun berpura-pura masuk Islam untuk merosakkan agama Islam daripada dalam. Manakala, munafik amali bermaksud orang-orang yang melakukan perbuatan nifaq. Mereka ini kebanyakannya beragama Islam namun berdosa besar kerana meniru perangai orang munafik. I'tiqadi yang kafir. Golongan ini masih beriman tapi mempunyai sifat-sifat munafik seperti menipu, mungkin janji dan khianat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, ada 4 tanda seseorang itu memiliki sifat kemunafikan. Jika ia memiliki salah satu daripada tanda itu, maka dirinya ada sifat tersebut. Apabila diberi amanah, dia akan mengkhianatinya. Apabila berbicara, dia akan berdusta. Apabila berjanji, dia tidak akan dipenuhi. Dan apabila berselisih, dia akan berbuat kezaliman. Hadis riwayat Muslim. Antara isu kemunafikan dalam Islam ialah lemahnya iman dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lemahnya iman seseorang menyebabkan seseorang mengikut Islam hanya pada nama dan luaran sahaja. Mereka tidak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat dan mengetahui setiap perbuatan kita. Disebabkan hati yang tidak mantap dengan keimanan, mereka mudah digoda oleh syaitan, persekitaran dan hawa nafsu. Bila datang ujian atau cabaran, mereka mudah goyah dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang imannya rapuh juga menganggap syariat sebagai satu beban, bukan satu tanggungjawab. Sebagai contoh, seseorang hanya melakukan solat apabila berhadapan dengan orang ramai dan meninggalkan solat jika tiada orang di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahawa amalan tersebut dilakukan kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tandanya iman yang lemah kerana amalan yang dilakukan tanpa keyakinan dan keikhlasan dalam hatinya. Isu yang kedua pula ialah kurangnya ilmu dan kefahaman terhadap akidah. Kurangnya ilmu seseorang menyebabkan seseorang mudah terjerumus dalam sifat munafik. Apabila seseorang tidak memahami apa makna sebenar iman, siapa Allah dan mengapa kita perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mudah keliru dan terpedaya dengan pelbagai ajaran atau pandangan yang salah. Mereka menganggap Islam sekadar warisan keluarga, bukan satu pegangan yang perlu difahami dan diamalkan dengan yakin. Apabila ilmu agama tidak kukuh, mereka hanya ikut-ikut taklid tanpa memahami sebab dan hikmah di sebalik ajaran Islam. Ini menunjukkan bahawa pegangan seseorang menjadi semakin lemah. Apabila mendengar pandangan moden yang bertentangan dengan syariah, mereka mudah terpedaya kerana mereka tiada asas ilmu untuk menilai mana yang betul dan mana yang salah. Sebagai contoh, apabila seseorang tidak belajar asas akidah, mungkin percaya apabila mendengar orang berkata semua agama sama sahaja dan hukum Islam sudah tidak relevan. Disebabkan kurang ilmu, mereka hanya ikut sahaja tanpa menilai.
Akhirnya, mereka masih mengaku Islam tapi pemikirannya bertentangan dengan syariat kerana mereka tidak memahami ilmu agama secara menyeluruh. Isu yang ketiga pula ialah pengaruh persekitaran dan tekanan sosial. Tekanan masyarakat atau keadaan sekeliling menyebabkan seseorang hanya berpura-pura mengamalkan ajaran Islam. Dalam suasana majoriti Muslim, seseorang hanya melakukan ibadah atau menunjukkan ciri-ciri Muslim bukan kerana ikhlas tetapi takut dipandang serong atau tidak mahu dipulaukan. Mereka mengikuti ajaran Islam hanya untuk menjaga imej, maruah dan penerimaan sosial. Dengan kata lain, mereka menganggap ibadah seperti rutin budaya, bukan kerana kesedaran hati. Akibatnya, mereka nampak Islam hanya pada luaran, tapi tidak benar-benar menghayatinya. Sebagai contoh, seorang remaja perempuan hanya pakai tudung kerana takut ditegur oleh keluarga dan dikatakan tidak sopan oleh masyarakat sekeliling. Ini menunjukkan bahawa tindakannya dipengaruhi oleh tekanan sosial, bukan kerana keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gejala kemunafikan ini juga berpunca daripada musuh-musuh Islam, yang mana mereka membawa pengaruh-pengaruh serta ideologi-ideologi barat yang mampu untuk mengelirukan seluruh umat Islam di dunia ini. Hal ini kerana mereka menggunakan saluran halus seperti media, hiburan, pendidikan dan undang-undang yang di mana mereka menanamkan sifat keraguan terhadap syariat yang telah ditetapkan. Contohnya, seperti yang kita lihat, drama-drama atau movie-movie yang ditayangkan di Malaysia pada hari ini tidak berlandaskan syariat Islam. Kerana drama-drama tersebut lebih ke arah budaya barat. Sisanya muncullah golongan yang pada zahirnya bila adalah Islam, tetapi gaya hidup yang diamalkan dalam kehidupan mereka adalah berasaskan nilai-nilai barat. Seterusnya, kita akan ke penyelesaian isu kemunafikan. Isu yang pertama adalah lemahnya iman dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iman kita lemah, maka seseorang itu akan membuat dosa secara bersembunyi. Kerana kita faham, munafik ini akan membuat kebaikan secara terang-terangan untuk mendapat pujian. Maka di sini, apa yang perlu kita lakukan ataupun kita atasi untuk kelemahan iman? Kita perlulah memaksa diri untuk beribadah. Bagaimana cara memaksa diri untuk beribadah? Kita kena selalu berzikir, selalu solat, selalu membaca Al-Quran, kerana itu akan meningkatkan iman dalam diri kita. Biarpun secara terpaksa, tetapi kita harus lakukan supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang munafik. Seterusnya adalah tentang kurangnya ilmu dan kefahaman akidah. Apabila seseorang itu tidak faham mengapa dia beriman, maka di sinilah isu kemunafikan akan muncul. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bermaksud, barang siapa yang Allah berkehendaki kebaikan ke atas dirinya, maka Allah akan memberi kefahaman dalam agamanya. Di sini kita jelas bahawa Allah memahukan kefahaman dalam agama itu bukan setakat faham, tetapi mengkhianati tentang tauhid, akidah dan sebagainya. Seterusnya, isu pengaruh persekitaran dan juga tekanan sosial. Kadang-kadang orang munafik ini bukanlah dia benar-benar jahat, tetapi inginkan pandangan daripada seluruh masyarakat. Sebagai contoh, mereka melakukan kebaikan kerana ingin menonjolkan diri dan mendapat pujian. Jadi, penyelesaian isu di sini, kita tidak bolehlah menunjuk-nunjuk apabila membuat kebaikan. Buat biarlah ikhlas dan bukan hanya ingin mendapat pujian daripada orang ramai. Jadi, bagi menghadapi isu yang berkaitan dengan pengaruh ideologi barat ini, umat Islam perlu diperkukuhkan lagi dengan sistem pendidikan yang sedia ada, yang di mana ia dapat meyakinkan umat Islam bahawa pegangan Islam ini dapat melengkapkan hidup mereka. Hal ini kerana berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW mengikatkan bahawa umat Islam ni akan mudah untuk meniru budaya-budaya yang bukan Islam. Sekiranya jati diri mereka tidak kuat. Jadi pihak berkuasa juga bertanggungjawab dalam mengawal penyebaran ideologi seperti sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Hal yang di mana ia mampu untuk merosakkan akidah umat Islam pada hari ini. Selain itu, pihak media Islam juga perlulah mengambil berat dalam menyebarkan maklumat yang sahih berkaitan agama Islam serta menolak propaganda halus yang sering disebarkan oleh musuh.
pandangan saya, asas terpenting untuk mengatasi kemunafikan adalah dengan memperkukuhkan keyakinan dan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, maka lahirlah rasa cinta, takut dan tunduk akan kebesarannya. Akidah yang kukuh akan lahir rasa keikhlasan untuk beriman kepada Allah. Kita perlu menyedarkan umat Islam bahawa Allah bersifat Al-Alim, di mana Allah mengetahui segala perbuatan manusia sama ada secara zahir ataupun batin. Maka dia tidak akan berani untuk berpura-pura beriman hanya untuk kepentingan dunia. Selain itu, pengukuhan iman tidak memadai dengan ilmu semata-mata. Ianya perlulah seiring dengan amalan soleh. Umat Islam perlulah menuntut ilmu agama yang sahih daripada sumber yang benar. Al-Quran dan hadis, ilmu Al-Quran dan hadis bukan sahaja dapat mengukuhkan hujah, malah ia dapat menanamkan keyakinan yang tinggi terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, amalan yang soleh seperti mengaji, solat, berzikir dan berbuat baik sesama manusia dapat membersihkan hati daripada sifat nifak. Golongan ulama, guru agama dan pendakwah memainkan peranan penting dalam hal ini untuk membimbing masyarakat supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan fahaman barat dan ajaran sesat. Terusnya, masyarakat perlulah menanam sifat keikhlasan dan takwa dalam melakukan setiap urusan harian. Setiap amalan yang dilakukan perlulah diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk pandangan manusia. Dengan meyakini Allah bersifat Al-Basir dan As-Sami', seseorang akan lebih berhati-hati dalam melontarkan ucapan dan setiap perbuatan yang dilakukan seharian. Dengan adanya pendidikan kerohanian, program tazkirah dan suasana keluarga yang baik dapat menanam nilai ikhlas sejak kecil lagi. Dengan adanya nilai keikhlasan dalam diri, masyarakat akan terhindar daripada sifat riak dan berpura-pura dalam beragama. Akhir sekali, umat Islam perlulah mempunyai jati diri yang kukuh supaya tidak mudah terpengaruh dengan ideologi barat dan musuh Islam. Dengan memahami sifat Allah Al-Qadir, umat Islam akan sedar bahawa hanya Allah yang menentukan hukum dan peraturan hidup. Pendidikan Islam perlulah menegaskan bahawa tujuan hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Dengan memahami hakikat makrifatullah dan tanggungjawab sebagai hamba, umat Islam akan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan mengamalkan syariat Islam dengan yakin dan ikhlas serta menjauhi diri daripada segala sifat kemunafikan yang boleh merosakkan akidah. Jadi, secara keseluruhannya, penyelesaian utama bagi menangani segala isu yang berkaitan dengan kemunafikan ini adalah dengan mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang benar dan mendidik generasi agar tidak terpengaruh dengan ideologi yang bersanggah dengan akidah yang telah ditetapkan pada hari ini. Kesimpulannya, seperti kita semua maklum, berdasarkan topik yang dibincangkan ini, akidah merupakan suatu tunjang utama bagi membentuk kepribadian seorang Muslim. Kerana tanpa akidah yang kukuh, segala amalan dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kerana ia tidak berlandaskan keyakinan dan ketakwaan yang sebenar. Dan secara tidak langsung, isu kemunafikan ini dapat dikurangkan pada masa akan datang. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل